Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan di hati, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada pegawai-pegawai di Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, khususnya pegawai di sektor pemberian murid. Semoga Hari Raya ini membawa sinar baharu dalam usaha kita membangun dan mendidik generasi yang akan datang. Khusus juga kepada rakan-rakan sepejabat di unit pengurusan bakat murid Negeri Pahang, rakan talan di Pejabat Pendidikan Diri Daerah Temerloh serta semua guru penolong kanan kurikulum daerah Temerloh. Semoga kita terus bersatu padu saling memberi sokongan dalam setiap langkah yang diambil. Tidak lupa juga kepada ibu bapa dan adik-adik dan sanak saudara, serta kepada isteri dan anak tercinta yang tiasa memberi semangat dalam kehidupan ini. Saya ucapkan terima kasih tidak terhingga. Marilah kita memperkukuhkan silaturahim, memupuk kerukunan dan mendukuhkan ikatan kasih sayang. Semoga 1 Syawal ini menjadi hari yang penuh keberkatan dan keceriaan untuk kita semua. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.